ada putus pasal perempuan masuk dalam toilet lelaki. Ada? Tak ada kan? Ada. Kau ada buat konten tu. Kisah tu betul lah. Tak perempuan kau tengok perempuan masuk toilet lelaki. Pernah tak? Tapi itu mungkin diidam-idamkan oleh setengah lelaki di mana. Tapi ni toilet ni luar lah, bukan toilet dalam. Toilet yang luar. So semua boleh nampak lah. Tapi toilet lelaki dengan toilet perempuan. So aku baru lepas je masuk toilet tu, toilet lelaki. Tapi kita pun yang dalam pun aku pun macam ada orang. Lepas aku keluar, aku pergi kat motor. Pergi kat motor tu, aku nampak ada orang nak pergi toilet lah. Aku tengok je orang. Lepas tu silam pula toilet rumah tu rosak. Rumah tu rosak. Itu dia tak tahan lah. Dia pergi usah-usah sebelah toilet lelaki tu. Dia tak lah. Dia masuk. Betul dia keluar. Dia keluar tu sebab dia was-was dia nak pakai toilet lelaki tu. Dia sempat dia nak belabur orang tu. Dia rasa sakit je. Betul aku tegur je. Ni masuk toilet dia, lepas tu kunci dia dalam. Aku tegur dia cakap dia. Kunci dia dalam. Betul. Okey. Betul dia pergi lah. Bila dia pergi toilet tu bunyi toilet tu ada lelaki. Ada orang. So keluar dia lah. So tak ada harapan dia nak masuk toilet lelaki pun dalam tu ada orang. Kau tengok dia tu macam dah terkemuk-kemuk tu. So macam relax je. Dia macam lama sikit lah sebab kan lepas toilet perempuan tu rosak. Dia tu pergi sebelah toilet lelaki. Mana dia tak tahan tu. Ada orang-orang tu. Ini orang cakap member dah hujung-hujung lah. Dah hujung lah masa. Ya, sialan lah. Ada tu masuk. Dia tak tunggu di luar. Dia kena lah. Masuk kunci dia dalam. Tu boleh tak masuk lah. Tapi nak macam mana ada orang dalam tu. Dia pun keluar lah. Maknanya kalau nak masuk juga toilet lelaki tu, dia kena tunggu lelaki tu keluar, baru dia boleh masuk. Tapi aku tak salah tunggu lah. Aku terus belah lah. Macam tak ada harapan lah. Tak ada harapan untuk apa? Kau pakai silaturahim? Mungkin lah, tapi pengajaran di sini kalau ada awet nak kencing kan, tak tahan nak kencing kau janganlah nak terayak. Memang tak dapat. Susah dapat. Memang takkan dapat lah, dia takkan layan lah. Mungkin dia ada pasangan lah tu. Lawa body mantap. Body okey. Tu lah terasa tegur lah. Bukan nak ayat kan. Tak nak ayat macam kesian lah dia kencing kan. Pergi betul lah. Tak ada niat pun. Lala dia masuk dalam toilet lah. Yalah, lepas tu dia masuk tu. Sebab dia tak tahan sangat. Tapi dia lelaki lah tu. Mungkin dia tunggu lelaki tu. Kenapa tak boleh masuk toilet perempuan lepas kunci daripada dalam luar? Kunci memang rosak. Tak dia. Memang semua lah. Itu yang aku tegur dia. Tapi dia lelek. Macam lah. Banyak isu tu. Kenapa nampak kecil? Aku nampak dia kekencing kan. Sebenarnya kau ada. Kalau dapatkan lelaki lain, masak. Mau dia angkut je kat kitchen. Tapi aku tak boleh sangat lah. Mungkin dia datang dengan boleh. Mau tak sayang. Tak pasal lepas punya mata aku tak boleh sangat lah. Kan? Melainkan dia pergi respon. Aku laju je. Ni tak ada apa-apa. Terus betul jemaah lah. Macam tu tak ada respon macam senyum-senyum ke jeling-jeling ke. Tak ada kan? Tak ada respon apa yang yang best lah. Yang best tu tak ada aku nak beri kan. Mana tu saya lawa tak apa. Ini yang lawa tu. Faham lah yang lawa-lawa kan. Mesti ada yang punya. Tu elok je lah. Tak payah nak. Bukan ada niat betul. Elok tu. Melainkan dekat toilet mall ke tak ada lah. so Mora yang kita boleh dapat jodoh tu mungkin ada di mana-mana. Tapi ada nasib dan rezeki. Tapi ada satu kejadian ni jugalah. Tapi kat toilet luar lah. Aku tak tahan
Aku pun tak nak terkencing. Tu bila aku pergi ke toilet lelaki, toilet lelaki ada orang penuh. Lepas tu aku tengok toilet perempuan. Toilet perempuan kebetulan tak ada orang. Aku rasa aku buat apa. Memang kau masuk lah sikit dia. Itulah. Aku masuk lah. Sebelah toilet perempuan tu dia macam sebuah je. Kalau macam lama kan, tu banyak. Pintu-pintu tu masuk dalam risau je. Tak pernah masuk dalam banyak. Oh, mak. Tak pernah tahan. Ini sebuah je. Macam logik lah. Panas kat luar kan. Tu aku masuk lah. Tu ada pengalaman dekat situ lah. So, kalau panas lelaki, panas perempuan. Betul lah. Tak ada nak semua. Kalau aku cakap keadaan kau pun sama je. Kalau tak. aku Takkan nak nunggu lama kan? toilet lelaki ni jarang kan nak kosong mesti ada ni kan. Kau nak mengendus dalam tu mana kita tahu kan rasa toilet perempuan yang kosong. Biasa je lah yang aku macam dahulu hujung toilet perempuan yang kosong. Toilet lelaki biasa mesti pintu lock lah ada kan. Aduh kan. Kalau toilet raya je mana mahu. Kalau toilet perempuan kalau masuk mesti lama lah. Kalau menunggu mesti lama. Bila dalam tu toilet perempuan kau dah menghayati baru kat dalam tu bila kau nak keluar tu dengan harapan tak ada orang. Selain daripada kau punya jantunah kat dalam tu. Memang kalau toilet perempuan mesti memang akan lama lah. Ada yang balik kampung kan, pernah nak ingat? Balik kampung, lepas tu yang batu banyak-banyak kan. Ingat ke batu banyak-banyak tu yang jual nasi lemak gara ke apa. Rupanya batu orang pergi toilet. Dia trend lah kalau bila nak raya. Yang panjang tu buat lah. Dia lama sikit, apa dia buat dah tahu lah tadi. Biasa ikut yang batu-batu ni biasa dekat aren-aren yang top-top tu. Dia orang select tu. Tapi kalau bila aren-aren kecil-kecil mungkin tak beratur lah kot rasanya sebab mungkin dia dah lama. Biasa yang penuh, dia ada tempat makan, dia ada rasa-rasa penuh tu. Selalu yang batu-batu ni yang makanan beda-beda kan. Ini sekali Seminyak yang dia balik kampung tau. Toilet yang batu. Ada macam bukan makan mana tu. Kalau kat sini, kalau kat RKL, makan mana tu. makanan yang batu. Ini toilet yang batu. Tapi ada apa member dia keluar dengan bini dia. Lepas tu dia pasang ada pondan masuk toilet perempuan. Pondan masuk toilet lelaki. Pondan tu masuk toilet perempuan. Ingat ada. Pondan menyamar jadi Nampak sahaja perempuan ataupun masih ada. Tapi dia menyamar dia pondan lah. Kau mesti cakap pondan macam tu kan. Apa kan? Dia masuk toilet perempuan. So dia penat lah. Mana tahu dia bawa anak kan. Bahaya. Walaupun Apa-apa pun mesti ada nak kelakian. Keselit nak suruh kelakian tu. maksudlah dia stamina lelaki dia masih ada. Kalau perempuan lemah lah. Lelaki walaupun kau nyamar dia pun dah Masih ada lah. kau tu lelaki masuk ada lelaki walaupun kau pakai misalkan aku panjang pun tak adalah aku masuk ke perempuan aku panjang masuk ke lelaki. Pondan kau masuk ada lelaki. Tak semestinya kau pondan kau menyukai perempuan. Okey kau masuk ke lelaki. Kau masuk ke perempuan. Tak boleh yang tu. Kan? Lama tu lah. Tapi kalau ibu bapa lelaki ni dia dah nak perempuan. Rasa sepatutnya dia masuk ke lelaki kan perempuan? Perempuan lah. So bapak dia tak ikut dia lah. Kalau kes-kes kita nak ikut. Kadang-kadang dia kat luar je. Itulah yang dia gate aku dia masuk. Bukan nak terberak ke kan. Tapi kalau negara dia berada dengan lelaki lah. Lelaki dia bawa anak perempuan dia. Masuk ke perempuan. Perempuan dia nak terberak ke kan. Lepas tu orang lelaki lain ni sound lah. Tak boleh ke perempuan. Yalah anak perempuan lelaki masuk lah. So jadi kecanggahan kat situ kan.
Jadi salah betul boleh tak? Boleh pun tak ada apa-apa sebab dia tak ada salah apa kan. Memang kau dia perempuan tapi kau dengan anak ada reason lah itu, ada sebab lah kau masuk toilet perempuan tu ke mana anak kau berak kan. Tu kat mana? Dia tu kan kita ingat. 3 kilometer lah. Saya boleh datang ni. Pasal jamban pun semua dia tahu. Benda dia tu. Biasa-biasa. Lelaki tu tegur lelaki yang ayah bapak kan perempuan dia marah lah kenapa aku masuk boleh perempuan atau ada perempuan lain yang bini dia masuk kan mesti tak siap tak biasa kan aku marah bini aku masuk toilet perempuan kau masuk toilet perempuan bahal lah dia bawa anak dia pun ada sebab alasan dia juga tak boleh jadi macam benda tu ya. Mesti kau teman adik anak perempuan. Anak kita masih kecil memang perlu berada dalam pengawasan. Takkan bila kau bawa anak perempuan kau masuk ke lelaki sama apa aku perempuan masuk ke lelaki jadi kita pula jadi sama lah itu confuse Kecilan orang jantina. betul kan keadaan bila itu salah dia tak salah tu salah banyak kan tak nak buat tapi tak buat tak boleh jadi Kena buat 3 toilet lah. 3 toilet